Kali ni kita sambung balik dan kita akan lawan Gang Q. Okey. Sekejap, kita akan guna kuasa paling kuat. Bukan. Kita panggil kapal terbang dulu untuk tembak si Gang Q. Okey. Ambil ni. Dan kita akan keluarkan pedang. Beraskan ni. Ambil ni. Sekejap. Okey, ambil ni Gang Q. Okey. Rasakan ni. Kita sepak dia. Habis tu kita tendang dia dekat atas langit. Dan kita sepak dia lagi. Okey, dan kita akan guna kuasa X bagi Gang Q terus mati. Ya. Ambil ni. Ya. Tembakan maut. So guys, maka saya tengah buat video ni tiba-tiba terputus sendiri sebab ada orang call saya. Jadi saya angkat call dan video pun terputus. Okay, kita akan lawan Kinjo. Okey. Jangan serang. Okey, nasib baik dia bagi chance sikit. Kita buat macam tadi lah. Ya. Oh, alamak, Kinjo dah tahu. Okey. Oh, tak kena. Ya, ambil ni. Rasakan tu kena cocok. Ya, alamak, dah tak ada pula. Tak apalah. Kita tumbuk je macam biasa je. Ya, rasakan ni. Sekarang kita sepak dia. Okey. Sekarang kita sepak dia. Ya, ambil ni. Sepakkan maut. Dan sekarang kita akan tembak Kinjo. Ya, rasakan ni. Rasakan ni. Oh, dia hidup lagi. Okay. Aduh. Dia buat apa? Timpakan diri dia kat kita. Dan Kinjo pun panggil kapal terbang. Rasakan ni. Rasakan ini. Dan kita akan angkat dia. Ambil ni Kinjo. Kalau kita akan terbang dan sepak dia kat atas langit. Ambil ni. Okay, dan kita akan guna kuasa kotak kat dia. Ya, ambil ni Kinjo. Ya, rambut panjang. Ya. Okey. Sekarang kita akan lawan Tyran. Okey. Kita akan pergi ke belakang. Awal-awal kebak takut dia serang dulu. Mendadak. Ya, pedang. Aduh. Alamak. Agul. Oh. Kita betul ke tak? Aduh, dia pergi pukul pula. Okey, rasakan ni. Aduh, apa Agul buat ni? Tunduk bawah. Okey. Rasakan ni. Dan kita akan sepak dia. Ambil ni. Ya. Ambil ni.
Dan kita akan guna segitiga. Kita akan campak bola kat dia. Ya, rasakan ini Tyran. Ya, ambil ni. Rasakan ni. Oh, hidup lagi kan? Okey, kalau hidup lagi, oh, boleh guna lagi rupanya. Okey. Ya. Ui, terbang sampai sepak oh. Alamak. Dia buat apa pula mengaung-ngaungkan diri. Nak panggil kawan dia mengaung-ngaung. Kan kita akan buat combo sama macam ni. Ya. Rasakan ni. Ya, rasakan ni. Ya. Ya, rasakan ni. Okey, dan kita akan sepak dia. Ambil ni Tyran. Sepakan maut. Ya. Sekarang kita akan ulti ke Tyran. Ya, kita akan guna kuasa bola tapi yang kuat punya. Rasakan ini. Ya. Rasakan ini Tyran. Iya. Okey, dan kita akan lawan Baltan. Okey. Okey, dah agak lah dia akan buat macam tu. Rasakan ni Agul. Bukan. Baltan. Ambil ni. Aduh. Dia pasti hilang. Okey. Dah agak. Rasakan ni. Kena potong Baltan. Aduh. Okey, tak kena. Ambil ni. Okey, rasakan ni. Alamak. Rasakan ni. Okey. Sekarang kita akan angkat dia. Ambil ni. Tamparan maut. Tamparan maut. Dan kita akan sepak Baltan. Ya. Ambil ni. Sepakkan kematian. Ambil ni. Sekarang kita akan guna kuasa X yang paling kuat. Ya, rasakan ini Baltan. Ya. Ambil ni. Ya. Oh, dia hidup lagi Okey, kalau macam tu. Aduh. Rasakan ni, rasakan ni, rasakan ni. Rasakan ni. Jangan harap boleh selamat. Tak kena pun. Aduh. Rasakan ni. Aduh. Apa ni tak kena? Kena pun. Aduh, dia tahu pula. Okey, dah tahu dah dia akan buat macam tu. Dan kita akan angkat dia dah tampah. Dan kita akan sepak dia. Ambil kau Baltan. Dan kita akan sepak dia. Ya, ya. Ya. Okey, kita sekarang akan guna kuasa ni. Kuasa paling lemah, rambut panjang. Ya. Rasakan ini. Dan Baltan pun meninggal. Okey guys, video kita sampai sini aja. Okey dah, bye bye.